pecahan tidak wajar. Kenapa nama dia pecahan tidak wajar? Atas lebih besar daripada bawah. Atas adalah penyebut ke pengangka. Atas adalah pengangka. Apabila angka lebih besar daripada penyebut, dia adalah secara logiknya gajah di atas, tikus kat bawah. Wajar ke tak wajar? Tak wajar. Kalau atas dia tikus, bawah tu gajah, wajar tak? That's why ini adalah pecahan tidak wajar. Okey. So kita tukar menggunakan teknik yang sama. 5/2 cuba sebut jadi 2 garis kan? Kita buat 2 garis, 1, 2. Faham tak faham? Siapa tak faham angkat tangan? Ada berapa titik? Ada 5 titik, maka 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa garisan yang terhasil? Ada 2 je. Dia bukan 3 tau. Yang 1 tu tak boleh nak buat garisan lain. So ada berapa? Ada 2. Awak tulis 2 lah. Okey. Ada berapa titik yang tinggal? 1. Okey. Per berapa? Nampak tak? Kita buat benda ni tidak menggunakan teknik bahagi. Okey. That's why saya suka bagi awak benda yang baru. Awak tak jumpa magic man kat mana-mana. Awak takkan jumpa dekat YouTube. Dan ilmu ni sangat berguna kepada awak. Sama nak cuba